hari yang mantap. Ramai gila orang di sini guys. Good morning guys. So hari ni kita orang baru bangun. So kita orang paling awal. Kalau nak ikutkan dalam setengah jam awal. Tapi standard lah tu setengah jam. Aku ngantuk ni. Ini tengah nak breakfast. Tolong ni. Okey, gerak joget apa set? Yeah. Nak apa? Nak apa? Apa ni? Kau tengok ni. Lama. Kita orang punya bilik style kan? Bilik dia orang style. Jangan tidur pasang aircon tapi pasang TV siap ada unggun api. Masalahnya panas tu tak ada pun. Beri je lebih. Panas tu kat tilam. Panas kat tilam. Tilam dia ada heater. Kau nak weh, kau. Aku makan dengan nasi. Boleh. Mr. Bean. Okay. So, sekarang ni kita nak pergi. Sekarang ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi pray dekat tempat event semalam, iaitu festival Andong Mas Dance Festival. Ya, betul. Hari yang keberapa? Hari itu. Dia orang bosan tu. Okay guys, so Lepas tu kita akan berjalan ke sini. Ramai gila orang di sini guys. Okey. Jom. Okey, jom. Okay guys, so sekarang kita berada di Pasar Karat. Kita tadi baru turun dari bas. Dia berhentikan kita dekat Sapayang kot. Lepas ni mungkin kita akan terus ke tempat Kota Baru pula. Lepas ni kita terus ke tempat perarakan. So Stay tune lagi. tadi aku nampak dia orang jual cili. Lah macam pasar malam. Kotak payung. kita punya trip untuk pagi ni. Awang berasa tu nak habak ni, cik mau balik. Daripada ni apa asal kat Korea ni? Kenapa tinggal Tok? Pasal apa Tok lambat sangat? Tok beli barang apa ni? Tok nampak tadi ada markah lawa. Janganlah. Nanti
Ini hang marah kan? Oh, tak ada. Tok boleh kau empat apa? Tadi Tok pergi cari apa? 2, 3 pucuk ubi. Mau makan ni di kat rumah. Tapi ni lah awang-awang Tok ni hilang mana pun Tok tak tahu. Tapi Okay guys, kita orang baru habis je break dekat dia macam pasar kat Andong ni. Break kat dalam tu je, dia traditional market. Dalam ada ikan kering. Lah, pasar dia kurang macam pasar Malaysia je. Dia jual bawang, cici kering. Okey. Hampir lah tanya orang lain. Hang pasal apa tanya cik? Hari yang mantap. Sekarang kita hari kedua, sesi petang kita akan nak standby untuk break. First break kita akan buat performance. Performance ni just short performance je, 5 minit kita akan buat. Kita akan buat tarian awang dengan rusa Kijang. So, kita orang baru settle show untuk hari pertama. Hey, what's up guys? Hari kedua kau? Oh, hari kedua. Show hari kedua. So, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak pergi makan. Lapar. Lapar gila punya lapar. So, lepas tu kita orang akan ke mana Jack? Mungkin kita orang akan cari ramen. Ramen guys, malam kita party ramen. Kimchi, malam ni ada kimchi. So kejap lagi, kalau kau nak tengok makanan kita orang, stay tune, okay? Bye. Let's go. Assalamualaikum. Saya Mia. Saya Mia Fana. Mana Yuna? Sekarang Yuna kita bapak aku tengah tunggu Yuna yang tu tengah tunggu Yuna confirmkan kat mana nak makan. Kan? Betul. Dia makan apa? Tahu dengan tadi sotong. Sotong. Bagi macam vlogger betul boleh? Hai guys, kita orang baru Okay. Mana? Oh. Hai guys, so kita orang baru habis perform untuk hari yang kedua. So kita orang nak pergi makan. Sebab kita lapar. Tapi nampak kau tahu tak? Mari kita tunjuk kedai di Andong. 어떤 몇 개가 좋아요? 제일 낮게, 제일 낮게. 안 몇 개? 네, 안 낮게. 한 16개. 어서오세요. Wifi. 마음대로 하시라고. 저기 하시라고. Ah, 감사합니다. 근데 얘는 좀 Hai, kita dah sampai tempat makan. Ini tempat kita punya. Ni cuma kita orang nak makan shell out. Shell out. So sekarang apa yang korang nampak? Inilah kejadian. Inilah kejadian ni. Diorang tengah macam chaos. Kau tahu busy. Diorang tengah macam settlekan lah nak makan apa. Tengok semua nampak diorang busy. Kau tengok. Duduk atas riba bersakit. Yuna So guys, inilah tempat makan kita and inilah tempat makan tradisional Korea. Kita tengok makanan kita macam ni je. boleh lagi dapat lagi tak korang? Macam tu lah kejadian dia. Kau nampak kan apa yang diorang cakap tadi? Ni dah kacip lah. Muka dah gebulu. Ya, betul. Apa yang dia cakap semua betul. Okay guys, so korang boleh tengok makanan kita dah sampai. Tengok, boleh tengok. Dia dapat sekali dengan nasi. Lepas tu kimchi. So ada salad. Makan dulu kan. Apa nama benda ni weh? Tahu. Tak tahu apa nama dia. Tapi dia campuran seafood.
Ni Bukan tahu ni. ni asam dulu macam. Yang paling menarik ikan bilis bro. So korang boleh tengok. Insya-Allah misal kan.